Nenek dan atuk dalam filem ini creepy gila. Cerita apa ni weh? Kafe Gerbang Sukma bergenre horror, misteri and thriller tahun 2026. Filem seram Indonesia ini mengisahkan sebuah keluarga yang hidup tenang. Namun apabila sesuatu yang aneh berlaku, rupa-rupanya keluarga tersebut menyimpan satu rahsia gelap dan misteri. So korang rasa apakah yang akan berlaku selepas itu? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? Filem ini sekarang ada di Netflix. The first 5 second pun dah creepy dan menimbulkan banyak tanda tanya. Apabila satu keluarga ni balik ke rumah nenek dan atuk dia, yang tu lagi lah, yang kuban-kuban je jadi. Dalam filem ni aku rasa yang paling seram merinding tu atuk dan nenek dia lah. Dia punya raut wajah, gelak ketawa memang function betul. Kekuatan filem ini aku rasa dia punya misteri membuat orang tertanya-tanya dah kenapa nenek dan atuk dia jadi macam tu. Cumanya bila kita dah tahu the reason kenapa dia jadi macam tu dan muncul the real villain, perasaan creepy tu kian menghilang dah. Rasa macam tengok kartun pun ada. Waktu itu dah mula rasa turn off. But untuk the whole film aku rasa okay dan quite enjoyable. Rating aku bagi 6.5/10. So apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.